Lepas tu ada suara mengilai, babe. Serius shit lah, terkejut lah aku. Weh, member hilang pula dah. Biarlah dia, terkejut AJ weh. Korang tengok ni dalam ni. Mana tak terkejut aku. Okay, bismillah. What? Bapak. Weh, kalau korang lemah semangat, korang jangan masuk bilik ni, Mat. Memang menakutkan, babe. Terowong ammunition tadi lah. Yang ni dia straight saja. Mana laluan, Mat? Kita akan pergi ke tempat yang seterusnya. Mana pula ni? Observation post. Lah, lalu tangga ni pun boleh kan? Member panjat. Set. Okay guys, ni kita dekat observation post. Pos pemerhatian. Di sini ada beberapa blok bangunan lah. Okay, dikatakan adalah poin yang tertinggi dekat kawasan bukit ini untuk memerhatikan keadaan sekeliling 250 feet above sea level. Okay, kalau musuh datang, so kita boleh detect kawasan ini. Okay. Okay, kita masuk di observation post di sini. AJ cuma rasa lah pada zaman perang dahulu, pokok-pokok di sini kemungkinan pokok-pokok di sini kemungkinan tak ada. So daripada observation post ni sebenarnya memang boleh nampak kawasan laut di tepi kawasan ni, keliling ni kita nampak. So di sini kita boleh nampak sejauh mata memandang. Tapi sekarang pokok-pokok ini telah ditumbuhi selama puluhan tahun. Dia telah menghalangi pemandangan tersebut lah. Okay, di sini adalah siren hand with stand. Okay, ini siren. Siren yang menggunakan tangan kalau nampak musuh datang dan sebagainya. So guys, kita pergi kepada, ada tangga sini lah. Nak cross sana macam penat. Tapi kalau nak panjat pegang kamera macam letih ni, gambar pula pegang. Tak jadi. So kita ikut jalan ni tadilah. Sebab AJ tak nak panjat, AJ nak ikut jalan yang senang nak lalu sebab pegang kamera guys. Okay, kita naik dulu. Okay, ni adalah observation post. Besi tadi. Apa ada? Tak ada apa? Ha? Oh, boleh naik lagi atas. Ni sebenarnya atas ni. Okay, tapi okay, nak kena naik tangga lah guys. Kau naik sampai atas tadi? Apa? Best tak kat atas? Nampak? Kenapa pokok kan? Okay guys, nampak pokok. Kalau nampak laut keliling, view yang susah kita nak tengok, mungkin AJ akan panjat dah tangga ni. So member dah panjat, dia kata tak nampak apa pun. Kita nak pergi tempat seterusnya. Jauh lagi, rasa ni kita orang baru suku je kot ni. Rasa kita orang baru suku perjalanan. Ada lagi 60% ni. 70% lagi nak lalu. So nak simpan tenaga, lepas tu kita go. Underground water tank. The war zone in progress. Do not pass this line. Dia tak bagi masuk Takut gua akan tembak dalam ni. Kawasan paintball. Jom. Kita teruskan perjalanan. Macam gajah punya rahang tu. Tapi tak, dia tak tulis pun. Mak ada Zeus kat situ. Ni apa? Zeus ke apa? Ni apa benda? The Jodang Gusti. Apa maksud dengan Jodang Gusti guys? Kalau korang boleh tahu, korang beritahu FJ Jodang Gusti ni apa? Ni lah. FJ ingatkan Zeus tadi. Tapi nampak macam lukisan propaganda perang lah. Alright. Escape road. Ke mana ni nak pergi? Maksudnya bawah-bawah apa bukit ni. Banyak dia punya apa. Ni mana dia event dia weh. Style gila.
kayu terus. Tak ni airband dia. Ya. Tak yang ni. Oh bukan lah. Kan dia nak tipu orang. Bagi tak nampak. Hush, ni kalau channel orang putih dia pun masuk lah ni. Okay guys, kita pergi. Bapak gambar hantu besar, tak apa. Sekejap lagi. Ini yang start show ni. Ha? Besok 80%. Hantu. Dekat sini betul. Yang ni selepas kawasan ni 80% betul. Ni yang tempat Tempat pancung. Okay, jap. Okay guys, ni adalah open theater. Open theater. Apa benda ni? Tak ada apa kot. Okay guys, yang kat kawasan ni adalah satu pokok besar. Pokok besar. Kat situ ada binaan relic with tree. Okay. So, kita try pergi guys. Kita try pergi. Kita tengok satu persatu kawasan ni. Mortuary apa maksud dia, Fagri? M-O-R-T-U-A-R-Y apa maksud dia? Mortuary. Sebut aku dia betul tak tahu. mana? Dia kata tempat ni masa Japan occupation storeroom had been turned into mortuary. Apa maksud dia? Mortuary macam tempat dia orang buang mayat. Tempat buang mayat. Serius. Maksudnya tu. Diorang buang kat sini. Gila babi mat. Betul lah. Bangunan penyimpanan mayat. Okey. Ni korang tengok bapak adalah design dia memang scary nak mampus mat. Struktur ini digunakan bilik oleh stor askar. Tapi masa Jepun take over ni, bangunan ni dijadikan penyimpanan mayat. Pokok besar ni. Keras sangat. Okay, ni ada bangunan ni. Tapi bangunan dia memang scary nak mampus lah. Okay, dijadikan tempat penyimpanan mayat mat. Wow. Tapi dia tak bagi masuk lah. Ataupun mungkin structure ni tak kukuh. Dia tak nak pelancong kena apa-apa kan. Dia tak bagi masuk. Tapi kat sini mat, aku tengok ni pokok ni memang besar. Disimpan mayat kat sini. Wow. Pasal kayu ni macam pelik. Tapi kau ada feeling tak best ke okey je? Dekat kawasan ni Ada rasa. ada rasa lah. Ni kau nak kain kat pokok ni pun. Kain apa ni? Kain satu hal tengok bentuk kayu. Kalau kau tengok dari jauh kan macam badan orang. Bentuk dari jauh macam badan orang. Tapi dahsyat lah mat. Kau tengok ni. Aku tunjuk aku orang. Aku buat ni white. Korang tengok ni pokok ni guys. Dikatakan tentera Jepun dia simpan mayat kat sini je. Jangan main-main. Kalau malam berjadi. Scary babe. Scary. Spooky babe. Pokok apa ni? Bukan pokok ara kan? Maksudnya tak yang aku pelik je kenapa bangunan ni. Adakah pokok ni dulu baru bangunan? Kalau dia macam tembus bangunan ni, kau pasal tak? Maksudnya bangunan ni dibuat dulu, baru tumbuh pokok ni. Takkanlah pokok ni dibuat, bangunan ni dibuat selepas pokok. Macam mana dia nak tembus macam tu kan? Kalau tengok akar dia tu pun atas bumbung tu. Akar pokok ni dah macam jadi bumbung kepada bangunan ni. Maksudnya bangunan ni mungkin lama lagi daripada pokok ni. Itu. Tapi tak ada sejarah yang tulis teliti tempat ni. Okey guys, satu lagi tempat yang member cakap 80% betul di sini. What the heck. Macam cerita orang putih tu, apa nama? Scream ke apa? Tengok ni. Macam hantu pun ada ni. Dark X Your ID Soldier. Power Murphy Batu Menggurka. God damn you. Go to hell soldier. I'm in hell now. Apa ayat tu? Peribahasa. Tempat pancung orang mat. Tempat pancung orang. Dilarang sentuh. Tak tidur malam kah? Kuat sikit suara kalau kau nak jelaskan. Bagi dengar dalam aku punya kamera. Ni macam, sebab aku cakap macam bentuk badan manusia ni, kau tengok. Ni Itu macam, apa? Ni macam badan dia. Ni badan. Ni punggung.
Punggung, kaki. kaki. Tengok dari belakang, dari jauh sikit. Okey. Nampak Nampak? Dia tangan. Tangan Dia mana? tangan. Okey. Nampak? Ada tempat seksa orang lah. Ni kayu tau. Maksudnya bukan yang orang buat Bukan, ni original lah. Original pokok lah. Dia tumbuh dalam keadaan macam ni. Macam badan orang tu masuk dalam pokok. Nampak tak? Macam badan orang masuk dalam pokok. Tak, tapi aku rasa bangunan ni buat dulu daripada pokok ni. Pokok ni kalau tengok besar kan. Bangunan ni dulu. Punya lama lah nak cerita kat orang. Okay, ni tempat kematian lah. Cerita baru ni. Tempat pancung orang. Jangan gelak-gelak. Serius. Dulu orang mati kat sini ada bunuh lah. Okay. So kita serius, Mat. Kita tengok lagi apa ada kat sini. Okay. Tangga ni gimana pula, Mat? Ke yang kawasan apa? Tembak-tembak ni. The war zone. Kawasan tembak-tembak perang. Okay, kita teruskan perjalanan, guys. Paintball. Okay, kat kawasan atas ni, kawasan di tempat tembak-tembak paintball tu. Okay, ni generator room. Blok E, generator room. Alright. Bismillah. Takut lah. Tengok gambar takut, Mat. Ush. Ayuh. Scary lah. Tempat apa ni? Rape and bayonet victim. Guys. Mati guys. Sian guys. Ush. Ngeri lah masuk sini. Sedih lah. AJ tak boleh lah tengok gambar real kematian ni. Okay, gambar budak-budak. Oh, sedih. Sedih. Ni benda ni. Ke mayat dah letak sini. Sedih guys. Tak boleh lah. Kita jalan tempat lain dulu guys. Ni U-turn. So patah balik. General Tomoyuki Yamashita. Tempat apa ni? Gantung diri. Serius lah. Okay guys, ni adalah replika, bukan yang asli. Replika ni menunjukkan tempat General Tomoyuki Yamashita gantung diri dia. Ni kayu. Ini dah. Scary, mate. So scary. Turn around, dead and ahead. Ada orang bakar sampah pula kat situ. Guys, kat situ bukannya asap misteri ke apa. Ada orang bakar sampah. Tempat gantung, Mat. Okay guys, kita explore lagi. Kat kawasan ni FJ rasa bukan rasa seram sejuk ke apa. Cuma rasa scary tu rasa. Scary tu pasal mungkin tempat orang mati kot. Kan macam tempat solar ambush lalu je. Ada buat video tu ni. Betul. Yang ada replika hantu. Okay, bismillah. Toilet. Oh, ni toilet. Kawasan toilet dia, guys. Tempat apa ni? Rasa kalau kat sini tak ada apa sangat. Yang aku tengok based on video yang dia lalu lah. Yang sini. Ni tempat. Kat luar pun tak boleh.
British Other Bank. Living quarters. Tempat tinggal. Tempat tinggal askar British. Ni dia punya bangunan dia. Okay. Zaman dulu guys. Okay, kawasan ni adalah kawasan bertingkat. Itu tempat yang MJ cakap tadi, bangunan yang orang mati kena bunuh simpan kat situ. Sini bere. Sampai ke bawah. Alright, sampai ke bawah. Ha? Ada apa? Toilet style lama. Okay kan, ni toilet style apa berak. Oh, ni lah dia kata berak orang ambil ni. Pencacai tu. Ayat dia pencacai najis. Tukang kat tai. Bayangkan ni orang British dia berak. Lepas tu dia pencacai najis. Mandi kot ni. Inilah dia lah. Inilah kerja pencacai najis yang Piramli sebut tu. Angkat tai. Ni angkat tong tai. Okay guys, kita pergi kat bangunan next dia sebelah sana. Kita try untuk alang-alang dah bayar mahal ni kan. Kita explore semua tempat. Ada kawasan pokok tu yang Solar Impulse ada cakap dia rasa ada Pontianak situ. Jadi kita tengok pokok besar tu. Tak pasti tak nampak pokok besar. Kau yang tadi tu. Tak, dia kata dia kat kawasan macam depan ni kot. Oh ni bere dia lah. Bere tempat tinggal. Tu tanda sama kak. Okay. Fujiho Homes testifies. Homa awaiting transfer to Omori prison after his arrest. General Homa and Fujiko Homa talk during isteri dia ke? Isteri dia ni. Isteri general tu. Apa banyak yang bangunan. Tapi Jap aku fikir balik. Solar Impulse cakap dalam live dia tu, bilik peluru tu yang berantu. Orang suruh dia pergi bilik peluru tu. Ammunition tu. Baru aku teringat. Aku ingat balik kan. Bilik peluru tu satu tu je kan. Aku ingat ada 2-3 tu yang aku jam. Oh, yang Solar Impulse cakap tu tempat lain kot. Ha? Ada 2. Kau ada satu lagi apa? Kena nak tengok juga ah. So ada kata kat situ. Ada satu lagi bilik peluru. Ada lah. Sekejap lagi kita tengok. Bawah tu ada bangunan guys. Kita pergi sana guys. Ini adalah tempat biasa lah. Okay, tempat biasa. Geng-geng zaman perang ni duduk kat sini. Lepas tu ada kata tempat masak. Yang kalau malam-malam pukul 12 baru masakan. Tapi kita memang lalu semua tempat. Kita tak ada miss kan? Kita ada miss tak? Aku tak nak miss. Biar orang tahu. Tengah-tengah ni. Mana Wat? Yang mengilai tu kat mana? Tanya mengilai tu. Tak nampak ni lah tempat mengilai. Okay. Ada Solar Impulse dia buat video kat sini. Kemudian malam. Okay. AJ tengok live tersebut. Lepas tu ada suara mengilai babe. Serius shit lah. Terkejut lah aku. Weh, member hilang pula dah. Biarlah dia. Terkejut AJ weh. Korang tengok ni dalam ni. Ni tak terkejut aku. Okay, bismillah. Wesh. Takut dah Mat. Serius lah. Terkejut lah. Terkejut lah.
AJ bukan apa, terkejut tengok patung ni. Ada Maktab Mahmud. Dah, siapa tulis Maktab Mahmud ni? Maktab Mahmud ni sekolah agama ni. Aduh, korang ni lah. Dia pun conteng-conteng. That's why dia tutup bilik ni. Conteng-conteng pula dah. Wah, member hilang pula dah. Kita seorang-seorang pula dah kat sini. Oish. LJ nak mengelakkan terkejut ni. So, kena slow-slow sikit, guys. Memang rosak lah gambar ni. Ni tempat apa ni? Tempat masak ke ni? Lock up cookhouse. Oh, cookhouse ni. Solar Ambush kata ada bau masakan kat sini. Kalau pukul 12 malam. Weh, FJ seorang-seorang lah ni. Walaupun tengah hari seorang-seorang kat sini, rasa lain macam kan. Seorang-seorang kat sini rasa lain macam. Okay, bilik ni kalau ikutkan daripada info pukul 12 malam, kalau guard jaga kat sini dia akan bau masakan. So waktu Solar Ambush dia buat penelusuran dekat kawasan ni pun, dia kata dia bau masakan, guys. Ha? Ada apa? Terowong boleh lalu ke? Dalam sangat ke tembus? Tak sangat. Macam tadi lah. Tak boleh tembus lah. Kejap, guys. Inilah. Sekejap aku teruskan. Aku terkejut tengok benda dalam tu tadi. Aku ingatkan apa benda siap. Patung. Ni tempat masak. Solar Ambush kata bau masakan kat sini malam-malam. Tempat tidur. Jamban ke apa ni? Jamban kot ni. Bawah ni ada lagi, guys. Tadi kita kat atas kita tunjuk yang ni. Bawah tu ada lagi. Kita habiskan tengok. Yang hang kata tu dekat tingkat ni ke atau di ke bawah? Ke atas. Tingkat atas kena turun bawah. Sebab kita menuruni. Aku tak apa, aku naik balik nanti. Weh, ni tempat apa ni? Ha? Something ah. Sebab Solar Ambush dia ada cakap satu terowong dekat bilik simpanan peluru dengan yang dia mengilai tu. Aku cari yang tempat mengilai tu. Belajarlah, pakailah Shiko Istimele Karo. Bahasa Nippon. Nippon Gozaban. Ini aku. AJ baca ni lah. Okay, ni bilik apa ni? Melayu. Keris, Mat. Bilik askar Melayu ke apa? Tak ada apa. Tanda juga. Macam bangunan dia pattern sama je kan? Kenapa tak pergi masuk ni? Oh, beware of wild animal. Takut ada ular. Ha. Oh, ni lah. Ni ke yang Solar Ambush masuk ni? Kau takut ke? Kau tak takut? Dia masuk lah. Gelap, Mat. Okay, ni yang bilik Solar Ambush masuk ni. Ha? Dia bagi masuk ke? Tak tengok dia bahang masuk. Ini bilik. Ya, kita tengok lah. Tak ada dia orang masuk. Kita try masuk. Alamak, aku punya ni bahal. Mana punya lampu tadi? Pelang sikit. Guys, kita buka lampu dulu, guys. Ni tempat Solar Ambush masuk ni. Okay, bismillah. Ah, bunyi. Lampu. Tak bunyi. Bunyi apa? Weh, keluar. Keluar. Wih, gelap, Mat. Bismillahirrahmanirrahim. What? Bapak. Weh, kalau korang lemah semangat, korang jangan masuk bilik ni, Mat. Memang menakutkan, babe. Kelawar atas tu. Bunyi kelawar, oh, kencing tu. Aku berasa ngeri lah.
Macam Kita keluar dulu. Kelak bawah pula. Jom, bismillah. Itu dia letak patung Jepun ni tak ada. Tengkorak ke apa? Tu. Bunyi pula ke lawa cocek. jangan ikut Imam Malik ni. Oh, stay sini lah. Lambang keris. Ni lah bilik solar yang boleh masuk ni. Aku dah cari bilik dia masuk. Scary mat. Scary. Ingat tadi gelap apa? Aku tu tengok tu macam ada baru. Okey. Tak, aku pun macam malas nak masuk tadi. Dia macam yang biasa ni kot. Kat mana yang mengilai tu? Sekejap. Kat kawasan ni lah mengilai. Betul lah. So, dia pun nak lalu sampai hujung ni. Lepas tu dia dengar mengilai, dia patah balik. Dia pergi tengok kat bilik tu tadi balik. Tapi rasa not feeling best lah. Ni sulit block tu. Jom. Peluh dah aku ni. Yang kau kata tu kat atas lah ke kita nak lalu sampai hujung tu? Pergi turun tu, lepas tu lalu bawah ni? Lalu bawah. Dia kata kita ni nak kena naik balik. Okay, duduk sini lah. Jangan ikut lah. Ikut kan. Tak, yang Han kata terowong mana? Sana. Lepas tu, kita nak habiskan bawah dulu, nanti naik balik. Okay, jom. Bismillah. Serius scary, mat. Aku tak dapat bayang solo ambush malam-malam. Sorang-sorang. Siang pun gelap tak nampak kan. Gelap satu. Kalau tak tahu, bad feeling lah. Macam perasaan ke apa, tak tahu lah. Gelap tu satu hal lah. Tempat masak. Tempat masak kedua. Mana yang perempuan tadi? Dia berani lah seorang-seorang. Aku terfikir dia. Aku jalan seorang pun rasa. Dia lag lah masuk seorang-seorang. Agaknya tak masuk bilik-bilik yang pelik-pelik. Tandas. Boleh guna? Boleh lah. Boleh lah. Kalau nak rasa macam ala-ala British berak. Boleh guna tanda ni. Ada air lah. Kalau berak-berak tak ada air pula. So tired, mat. Kita kena lepak di mana-mana apa ni. Kau bayangkan lah malam-malam siap jalan seorang-seorang. Gila. Scary gila lah. Terkejut aku ada orang dah ni. Siap, patung-patung dia buat terkejut lah. Ayam dia. Hotel lah. Okay, ni guys. Kenyataan akhbar by Christopher Tan and Kiati Satchwa daripada The Star. Ni tahun 2013. Rumah pelacuran juga. Rumah pelacuran dekat dalam camp tentera ni. Whereby set as commodity and was run by Mamasat. Maksudnya untuk memuaskan para tentera ni lah. Penang War Museum named one of the most haunted sites in Asia, but bukan main-main guys. Ini berita guys. Nanti korang kata je buat-buat cerita. Ni aku nampak malam-malam ni aku. Ataupun diorang kena letak kot. Kalau diorang tak letak, agaknya berkawat apa kat sini. Dia letak dia ni. Okay, jangan berkawat. Kita gurau bos. Jangan ikut bos. Aduh. Indian. Yang ini beret Indian. Tadi yang seram gila-gila tu beret Melayu. Kenapa beret Melayu seram lah? Atas tadi beret British. Dia pasingkan lah. Apa dia kata? Shit. Terkejut, mat. Tak, kenapa dia buat sini lah? Ni. Ni tempat tinggal ni lah. Pelacur ni. Macam dia buat patung pelacur lah. Comfort woman Japan. Wih, malam-malam ni kalau kau nampak ni. Wih, terkejut, mat. Macam hantu, mat.
victim of sexual slavery by Japanese troops during the invasion of Malaya. Tu siapa tinggal tuala situ? Ha? Tuala ada, bra hijau. Ui. Tak, yang aku takut yang patung ni je. Sebenarnya kalau tu biasa-biasa je, tapi patung ni buat terkejut. Ha? Bergerak patung ni? Tak ambil gambar. Dah ambil video ni. Muka tak nampak. Tahu malam-malam bergerak ke apa patung ni? Scary babe. So scary. Okay guys. Kita dah lalu beret yang ke tingkat ke-4 ke ke-5 ni. Atas sekali adalah bahagian beret askar British. After that beret askar Melayu. Lepas tu yang tadi, yang tempat pelacuran tadi lah. Yang ni bawah-bawah ni Indian pula. Tempat penyiksaan. Okay guys, kita tengok tempat penyiksaan dulu. Bahagian aras ni tempat penyiksaan guys. Ni bunuh sungguh ni. Montage. Torture, kempite. Karen ke apa ni? Dia guna karen guys. Ada laluan ni? Tak ada? Dia boleh lalu lah. Oh macam tu, dia naik. Dia naik lah. Tempat penyiksaan guys. Aku nak lalu terung. Padahal tadi dah macam nak sesak nafas. Macam best nak lalu terung. Okay, ni turun kat sini. Nak tengok kubu. Kubu lama lah. Tak ada jalan lah. Habis. Boleh buka ke tak boleh? Kunci ni je lah. Boleh masuk? Kot ada harta karun Yamashita. Ni dia no ni. No apa? Oh dia ni lah. Dia macam, sekejap guys, dia macam kawasan yang nampak tu, aku nampak mata aku. Batu-batu tu macam tak elok lah, tak elok. Senapang. Oh dia macam ni lah, daripada dalam, daripada luar. Ni kalau tembak ni tak tembus Tengok berapa tebal dia punya layer konkrit. Jalan dah. Lah. Tempat kita naik tadi. Lepas tu kena naik balik ke atas. Kepala. Aduh. Okay guys, kita naik atas. Kita patah balik jalan awal kita masuk. Kita tak buat video. Kita tunggu jalan kat sana. Jom. Okay guys, kita masuk tunnel. Tadi aku dah lalu. Kau dah masuk sampai habis? Lalu. Weh, inilah tempat solo ambush. Ada something. Dia gelap. Gelap aku nak ready lampu. Okay guys, bismillah. Ni solo ambush ada masuk kat sini. Lepas tu line telefon dia tak ada. Jadi tak silap dia tinggal kamera kat luar ke macam mana tak. Lepas tu macam line tu terputus. Tapi dia kata dekat dalam ni ada something. Tak tahulah. Kita try lah. Kau rasa scary? Sebab tak masuk ke dalam ni. Macam dia kata apa ni? Bahaya, sila tunduk kepala anda. Dan dilarang berbatah balik man. Berapa meter? Yang tadi dia tunjuk 9 meter. Yang ini tak, aku sebab sesak nafas. Kalau aku tak sesak nafas, aku badal ni. Ni ke mana ni? Oh, lagi kecil ni. Ini lagi kecil daripada tadi ni. Dia tembus kat sini juga ni kan? Kan tak? Sama macam tadi ke Tapi nak masuk ke apa? Bilik bawah tanah guys. Kunci bilik bawah tanah. So yang bawah tanah tu lah kot yang macam dia punya
Dia punya apa? Tapi aku rasa macam something je. Ush, gila. Kat sini dia berapa macam tak berapa nak bagi lalu sangat daripada yang tempat simpan senjata tadi. Escape road. Laluan keluar kalau berlaku kecemasan. Ada apa-apa? Ha? Kau nak masuk? Tak adalah tak beritahu berapa meter. Haram jadah. Kalau 9 meter kita dah tahu. Okay, 9 meter you must keluar daripada jalan. Yang ni macam tadi. Macam normal. Yang ni apa macam sempit siap. Aku ni macam tak confident nak lemas ke kau nak try? Apa masuk bagi walkie-talkie. Tapi aku rasa kau boleh je patah balik. Kau badan kau kecil. Kau rasa tak confident kau patah balik. Sebab dia jadi takut orang belakang. Tak ada lalu. Tapi kalau kau tu kau boleh macam tak confident kau patah balik. Cuba nak cakap dengan dia. Tekan tu baru cakap. Ni tekan yang ni baru cakap. Tekan. Sekejap, kalau nak kuatkan suara dia, kau tekan yang tambah ni. Sekejap, aku test Aku test. Fatri, masuk Fatri. Tak, kau kena tekan dulu. Tekan pun cakap. Test. Okay, boleh. Confident tak? Sorry lah, aku tak boleh nak ni pasal lampu. Aku tak boleh ni. Aku rasa macam sesak nafas lah. Kalau dia punya terowong besar, aku masuk lah. Tapi kalau tu kau batal balik je. Boleh tak, Wei? Ha? Licin? Dah, Wei? Ke sama je macam tadi? Kau dah jalan aku gelap tu, weh. Tapi kau dengar suara aku, okey lah. Dengar? Aku rasa macam dah nak tembus lah. Dengar? Dekat je. Sempit tak dia punya tu? Okey, boleh lagi. Cuma kena tutup sikit lah. Berbanding yang tadi, yang first. Yang tadi mungkin pendek sikit lah. Ni panjang lagi? Panjang sikit. Tapi dia tak macam tadi. Tadi kan macam jalan dia pendek-pendek. Pusing. Yang ni macam jalan dia panjang tu. Oh, yang tadi macam banyak dorong kan. Tapi sampai jadi cuak. Oh, bapak mana belok banyak sangat. Yang ni dia straight. Ada apa-apa tak? Kalau ada apa-apa, suruh dia tinggal saja. Okay, boleh masuk lah. Ha? Tak, boleh menafas tak? Boleh, okey kan. Ambil, aku try Sebab macam dia aku ni susah nak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita try masuk seorang-seorang. Member kata jalan dia straight saja. Weh, gelap Mat. Scary Mary Mat. Ada, okay. Tapi yang ni dia tak belok-belok macam yang terowong ammunition tadi lah. Yang ni dia straight saja. Wow, it's amazing. Jump. Bismillah. Aduh. Kita gila. Kita kepala otak gila, Mat.
Tak, aku scary apa? Bukan scary apa? Betul lah jalan dia macam tu. Tiba-tiba kau tak sampai. Tak, kau cari yang pasal jalan tak sampai. Jahanam. Itu yang takut tu. Tak, lepas tu kau dalam tu macam kau pening tau. Kau tak rasa macam benda yang sama je. Tu yang risau. Okay. Rasa dia lalu. Tapi dia tak ada line kan dalam tu. Tapi dia macam buat rakaman offline kot. Settle lah semua terus. Rasanya kita dah habis eksplorasi lah tempat ni semua. Je. Tak ada lah kot. Maksudnya kita boleh dapat sijil penghargaan sebab berjaya eksplorasi semua tempat. Okay guys, kita dah nak habis lah. Ni beret-beret yang last lah. Tadi kita dah masuk terowong last. Ni adalah bilik-bilik yang berkunci. Jadi member kata dekat bilik-bilik yang berkunci, kunci-kunci ni, dia kata member dia rasa feeling yang tak best terhadap bilik-bilik yang berkunci ni. Adakah dia dikunci disebabkan kerana gangguan ataupun dia dikunci disebabkan simpan barang? Kita tak dapat pastikan. Tapi member kata the feeling not okay lah. Feel bad something lah kat tempat-tempat bilik yang berkunci ni. Hanya penjaga tempat ini lah yang kemungkinan boleh menjawab persoalan tersebut. Okay. No entry. Ikona apa tu? Tak tahu lah. Okay, ni kita orang daripada Last Beret menuju ke anak panah ni. Okay. Wow, dah habis dah ke kita orang lalu ni? Kenapa dia letak gambar tengkorak? General Arthur, General Tomayuki. Ada dua orang general yang pernah ada kat sini lah. After Singapore meet, we together rest in peace. Now and we still remain the best general in Malaya and Asia Pacific. Thank you for visit us in Malaya. We wish you all the best. Dah jadi tengkorak, Mat. Kata tu, message from 6 feet underground command center. Ayat dia lawa lah. Ha? Ni apa ni? Tengok tulisan atas. Apa dia maksud tu? Amal Al-Far. Amar ke Amal? Amar kan Ra kan? Amar Al-Faruq. Apa maksud dia? Tak pasti. Is it? Kita tengok apa dia. Wow, mesej daripada kubur tu tadi aku baca. Lagu apa? Tak ada orang. Tempat yang tadi kita bayar ni. Yes, aku rasa tu lah. Tak tahu ada dapat sijil tak? Sijil penghargaan. So nanti bila kita buat ramai lah nak datang tengok. Tapi sekejap lagi kita jump to conclusion lah. Jump to conclusion Sat. Kita cari tempat, kita sembang-sembang. Kita bayar. Sini lah kan. Ni tak boleh exit ni macam mana? Kita terperangkap dalam ni lah. Kau pernah tengok cerita M. Night Shyamalan tak? Director tu. Tak pernah tengok? Dia kalau cerita dia misteri-misteri. Dia macam cerita movie lah. Lepas tu dia kalau dia macam masuk tempat ni lah. Contoh lah dia buat cerita masuk tempat ni. So lepas tu kau terperangkap kat tempat ni. Kau tak boleh keluar. Kau cari jalan keluar kau tak boleh. Cerita cerita karya M. Night Shyamalan. Saya silap dia pengarah Jumanji kot. Pokok tadi So far kita dah habis lah. Boleh buat closing sini. Closing sini. Jump to conclusion lah. Okay, baik. Alhamdulillah kita berjaya menyelesaikan eksplorasi di seluruh kawasan
Muzium Perang Pening ni. Okay. Kita dah lalu semua tempat. Semua terowong kita masuk. Cuma ada certain bilik yang dikunci yang kita tak boleh masuk ah. So di sini adalah tempat kena bunuh pancung kat sini. Dan FJ dah pergi ke tempat-tempat dan bilik yang Solo Ambush pergi. Yang kita tengok Solo Ambush buat video penelusuran kat sini pada waktu tengah malam. Di mana tempat-tempat yang dikatakan hotspot ada something. FJ dah pergi semua dah. So jump to conclusion. Seperti kata member, ada dimension tadi kat setengah bilik kat tempat tadi. Siapa yang tengok video ini penuh mesti tahu kat mana yang kita cakap tadi. Kemudian based on FJ punya view, kita rasa scary. Kita rasa scary tu ada sikit-sikit. Penat kita lalu kat sini penat. Dia sangat luas. Kita ada rasa scary tu ada sikit-sikit. Namun tak adalah sampai ke tahap kita memang rasa terganggu sangat dengan ada benda ke apa kat sini. Cumanya bagi FJ, kalau bawa anak-anak kecil tak sesuai untuk kita melalui kawasan ini lah. Anak FJ dia nak pergi dekat kawasan muzium ni, tapi FJ tak bagi. Sebab tak tahu keadaan dia macam mana. So kalau budak kecil tak berapa nak sesuai sangat. Kalau kita yang dah dewasa ni tak ada masalah. So in conclusion, tempat ni dibuka juga untuk tourism pada waktu malam. Jadi kemungkinan nak rasa betul-betul feel menakutkan itu, jadi kita kena pergi waktu malam lah. Kalau siang-siang ni dia tak rasa sangat. Cumanya nanti kalau rajin FJ buat video reaction tentang Solo Ambush punya penelusuran, dan juga kita nanti FJ akan matchkan dengan FJ punya penelusuran pada waktu siang hari. Alright. So habis dekat sini, alhamdulillah berjaya. Dan ada lagi tak tempat yang korang rasa nak FJ pergi untuk eksplorasi, untuk merungkai misteri yang ada? Kalau ada, korang boleh share kan dekat bawah mana-mana tempat. Pastikan tempat tu selamat lah. Kalau macam ni FJ yakin nak pergi sebab tempat ni selamat. Kalau tempat-tempat lain yang mungkin kurang selamat, FJ akan nilai dulu sama ada nak pergi ataupun tidak. So video ni sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dan nantikan video reaksi seram ataupun eksplorasi seram yang seterusnya. Assalamualaikum. Selamat tengah hari dan jumpa lagi. Bye.